Korang tahu tak, tadi ada satu Minah ni datang pejabat kita orang nak pitching projek juta-juta. Dia punyalah belagak, sekali dia tak tahu yang dia sebenarnya dah maki head of marketing kita orang kat luar tadi. Bos kita orang ni memang pelik sikit. Dia cerita ke aku tadi, walaupun gaji dah besar, dia suka buat part time hantar makanan sebab nak hilangkan stres. Dia cakap dia saja je nak rasa hidup susah sambil pusing-pusing naik motor. Kebetulan pula tadi, masa dia baru buka apps dia, masuk satu job hantar kopi dekat area sini. Rupa-rupanya, pelanggan tu Minah yang nak datang pitching projek tu lah. Tapi masa tu dua-dua tak tahu lagi. Bila sampai je depan ofis, Minah tu terus serang bos kita orang sebab lambat sikit. Dia maki hamun, dia siap campak helmet bos kita orang, lepas tu cakap orang kerja rider ni memang tak ada masa depan. Lepas maki-maki tu, Minah tadi masuk bilik meeting dengan muka penuh yakin. Dia ingat dia paling hebat lah sebab nak pitching projek besar. Dia pun duduklah tunggu head of marketing kita orang masuk. Sekali pintu terbuka, bos kita orang masuk sambil pegang helmet yang kena campak tadi. Terus jatuh fail yang Minah tu pegang. Bos kita orang cuma cakap, tadi maki saya macam tak ada hari esok. Sekarang nak minta projek pula. Memang kena reject terus. Puas hati kita orang tengok muka dia masa kena halau keluar tadi. Itulah, jangan sesekali hina rezeki orang lain kalau diri sendiri pun masih mengharap projek orang lain. Korang rasa patut tak bos kita orang bagi dia peluang kedua?